Kau tengok wajah ini, dia punya komen. Beliau menyifatkan keputusan kedua Menteri PKR Datuk Seri Rafizi dengan Nek Nazmi yang meletakkan jawatan selepas gagal mempertahankan kedudukan adalah satu prinsip yang terbaik. Itulah dia kan. Dia orang memanglah bagus kan. Yang tak bagus ni yang tak berprinsipnya. Yang mana yang memegang jawatan presiden ni. Daripada cikgunya PMX sampailah ke anak muridnya kan, Wak Jahit kan. Mana berani bertanding dalam jawatan presiden ni. Kalau bertanding lama dah lingkup. Itu yang tak ada prinsipnya kan. Kau pandai cakap pasal orang kan. Kau berani bertanding dengan jawatan presiden kau. Mampu tak berani demi memegang kuasa. Itu tidak berprinsip namanya. Kau ingat parti ni UMNO PKR ni parti nenek kau punya ke? Kalau berani kau bertanding ke lah. Tentu lingkup.